Tak perlu guna telur, resipi ni senang sangat. Satu adunan boleh buat macam-macam flavour. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak buat Rocher cookies. Tapi dia tak guna hazelnut lah, dia guna kacang yang lebih mesra poket. Okey, caranya mudah saja. Kita nak campurkan 250 gram pure butter dengan 100 gram gula icing. Tak perlu pukul kuat-kuat, kacau gitu-gitu je, asalkan sebati. Next, masukkan 1 sudu kecil esen vanila dan kita nak masukkan juga 320 gram tepung red roses bersama 70 gram tepung jagung. Ayakkan kedua-dua bahan ni, lepas tu boleh masukkan 60 gram serbuk badam. Gaul sebati sehingga menjadi dough. Lepas tu ambil sikit adunan tu, kita nak letakkan inti. Untuk inti ni, terpulang nak letak coklat ke, nak letak almond ke, nak letak dua-dua pun boleh. Bulatkan, lepas tu boleh bakar pada suhu 160 darjah selama 20 minit. Tengah buat biskut, tiba-tiba ada yang tantrum. Mami, kita tak suka coklat. Bahagikanlah dua adunan tu. Letakkan 1 sudu kecil strawberry malco, gaul sebati, lepas tu boleh letakkan inti almond. Bulatkan dia, lepas tu boleh bakar dalam oven sama suhu macam tadi. Siap bakar, boleh check dekat bahagian bawah biskut tu. Kalau warna brown macam ni, maknanya dia dah masak. Okey, next cairkan 250 gram coklat compound dan campurkan toasted almond nibs. Untuk biskut strawberry tadi, kita guna white chocolate. Terpulang nak letak malco strawberry pun boleh. Budak tantrum tadi nak matcha, letaklah dalam 2 sudu besar macam tu. Lepas tu boleh salutkan dengan biskut yang kita dah biar sejuk tadi. Don't be shy, tuangkan je biskut dalam tu, gaul rata dan masukkan dalam paper cup kecil. Biarkan dekat suhu bilik sampai agak-agak dah elok keras coklatnya. Bolehlah simpan dalam balang. Mood raya dah datang. Simpan resipi ni, mana tahu boleh buat sama-sama dengan family nanti. Puas hati buat sendiri, boleh dapat macam-macam flavour. Senang je buat dia, jangan lupa cuba tau. Bye-bye.